Okay, so untuk hari ni kita nak sambung kita punya graph. So hari tu kita stop dekat exponential graph. So hari ni kita nak tengok logarithmic function lah. Okay, so logarithmic ni sebenarnya dia sama dengan, bukan sama lah tetapi dia adalah inverse of exponential function. So apa yang ada dekat eksponen tu biasanya dia akan terbalik dengan logarithmic function. Sebagai contoh dia punya asymptot. Okay, so asymptot ni kalau untuk eksponen dia punya asymptot adalah y. Tetapi untuk log dia punya asymptot adalah x. Alright, so dia terbalik lah untuk logarithmic function. Alright, so kita terus pergi kepada dia punya shape. Okay, so lebih kurang macam eksponen, kita akan tengok dia punya shape dekat log dengan dia punya x. Contoh, kita ada fx adalah bersamaan dengan positif log negatif x. Alright, so dekat sini kalau you tengok boleh pilih lah 1, 2, 3, 4. So dekat sini kita punya positif ada log, negatif dia adalah x. So maksudnya kita kena ambil yang nombor 4. Okay, and daripada nombor 4 tu kita akan terus pergi kepada asymptot. Alright, so apakah dia punya asymptot? Alright, so kalau eksponen kita akan tambah c, kalau log dia akan jadi apa? Okay, boleh tulis asymptot dia adalah dekat log x tambah dengan c. Okay, so c ni adalah kita punya asymptot. Alright, so macam mana, bukan c lah tapi dia secara keseluruhan ni adalah kita punya asymptot. So in order to find asymptot, kita akan tambahkan x tambah c bersamaan dengan kosong, and then kita akan dapatlah x bersamaan dengan negatif c. Alright, so itu cara untuk kita cari asymptot untuk log. Okay, so boleh tengoklah dia punya shape ni, ada 4 shape ni, yang mana satu you punya shape. Alright, so kita terus pergilah kepada kita punya example supaya lebih mudah faham. Okay, untuk ini kita ada 4 step lah. Okay, step yang pertama kita akan tengok dia punya shape dulu. Alright, so macam saya kata tadi, kita akan tengok dekat depan ni dengan dekat dia punya x. So sini adalah positif, sini adalah positif. So shape dia akan start daripada sini. Alright, so step daripada sini dia akan pergi ke bawah. Okay, itu adalah dia punya shape. Yang kedua adalah kita ada asymptot. So macam mana nak cari asymptot? So macam saya kata tadi, you ambil yang dalam bracket ni. Lepas tu you equalkan dengan kosong. Okay, so contohnya kita ada x tolak 1 bersamaan dengan 0. So x adalah bersamaan dengan 1. So maksudnya asymptot kita adalah bersamaan dengan 1. Okay, lepas tu barulah kita boleh lukis dia punya graf. So ambil pen, pembaris dan pensil. Guna pensil kita lukis graf. Okay. Okay, pertama sekali kita akan lukis dia punya asymptot. Okay, so asymptot adalah x bersamaan dengan 1. So lebih kurang dekat sini. So kalau ingat lagi, untuk eksponen dia punya asymptot adalah y. Tapi untuk log asymptot dia adalah x. Alright. Selepas itu, kita akan lukis dia punya graf lah. So graf dia macam biasa, kita akan follow je shape dia. So dia akan start daripada sini, and macam saya kata tadi, asymptot ni adalah you punya crush. Okay,
So you akan cuba untuk menghampiri you punya crush ni, tapi sampai bila-bila pun you tak akan dapat lah, okay, crush ni. So daripada sini dia akan masuk ke bawah. Okay, so ini adalah dia punya fx dan ini adalah dia punya x. Okay, sekarang ni baru kita tengok dia ada intercept ataupun tidak. Alright. So kalau dekat sini, okay, sorry kita tak boleh tulis equal to 0, kita akan tulis sebagai greater than 0. Okay, so dekat sini kita hanya ada x intercept je lah, y intercept tak ada. Sebabnya dia takkan lalu y intercept. So macam mana nak cari x intercept? Okay, ketiga kita buat graf. Dan yang keempat, kita akan cari dia punya x intercept. So x intercept adalah y bersamaan dengan kosong. So apa maksud y bersamaan dengan kosong? So kita letaklah kosong dalam kita punya function tu. So dia akan jadi log x tolak dengan 1. So dalam kes ni kita nak cari dia punya x. Alright. So ingat balik yang kita dah belajar masa chapter 1, macam mana kita nak hilangkan log apabila kita ada log x tolak 1 bersamaan dengan kosong. So basically apa yang kita boleh buat, let's say kita ada log AB ataupun AX adalah bersamaan dengan B. So X adalah bersamaan dengan A kuasa B. So tulis benda ni. Sebab kita akan guna banyak lah untuk cari dia punya X intercept. Okay, so kalau kita tengok daripada sini, kita ada log X tolak 1 bersamaan dengan kosong. So maksudnya X tolak 1 adalah bersamaan dengan 10 kuasa kosong. So X adalah bersamaan dengan 10 kuasa kosong bersamaan dengan 1 tambah 1. So kita akan dapat 2. So letaklah 2 dekat sini. Okay. So siaplah you punya graph log. Okay, how about domain? So domain kita akan tengok daripada sebelah kiri ke sebelah kanan. So kalau you tengok sebelah kiri ni dia tak ada graph. So maksudnya kita akan start daripada kita punya asymptote. So asymptote kita adalah 1 sampai infinity. So make sure open bracket. And then range kita akan baca daripada bawah ke atas. So kita akan start daripada negative infinity sampai infinity. Alright. So untuk graph log biasanya range dia adalah negative infinity sampai infinity. Tetapi domain dia akan start daripada asymptote ataupun dia akan berakhir dengan asymptote. Alright. So kita pergi kepada example yang kedua. Okay. So kita akan buat benda yang pertama sekali kita akan tengok dia punya shape lah. Okay. So dia punya shape. So kalau you tengok kita punya function adalah positif, negatif. So remember untuk tengok dekat X. Bukan tengok dekat apa? Bukan tengok dekat bukan tengok dekat dia punya dalam bracket saja, tetapi dia punya X. Okay. Lepas tu kita tengok dia punya shape. So positif, negatif. So positif, negatif yang ni lah kan. So shape dia akan jadi macam ni. Okay, yang kedua asymptote. So asymptote kita akan tengok yang dalam bracket lah. So kita ada 1 tolak 4x bersamaan dengan ataupun kita kena tulis sebagai greater than 0. So kita ada 1 greater than 4x. So x adalah less than 1/4. Okay. Lepas tu macam biasa kita akan lukis graf dia. Okay, first kali kita akan lukis dia punya asymptote. So remember asymptote dia adalah x. So 1/4 dia dekat sikit lah.
Lepas tu boleh label 1/4. Okay, so sekarang kita punya shape adalah macam ni kan. So follow je lah. So dia akan start daripada bawah ke atas. Okay. So dekat sini kalau you tengok dia akan lalu dua intercept, iaitu x intercept dengan y intercept. So macam mana nak cari, sama macam tadi. Okay, saya sambung dekat sini. So 3 adalah graf. 4 kita akan cari, katalah kita nak cari x intercept dulu. So x intercept adalah y is equal to 0. So kita ada kosong bersamaan dengan log 1/4x. Okay, sama macam tadi, kita akan dapat log 1/4x adalah bersamaan dengan kosong. So 1/4x adalah bersamaan dengan 3 kuasa 0. So 1/4x bersamaan dengan 1. So 4x adalah bersamaan dengan kosong. So x adalah bersamaan dengan kosong. Okay, kita padam balik sebab kita punya intercept adalah dekat 0. So maksudnya dia akan start daripada sini. And then dia akan menghadapi ataupun dia akan melintasi kosong. Alright. So siaplah you punya graph. Okay. So macam mana pula domain? Domain kita akan baca daripada kiri ke sebelah kanan. So kalau you nampak dekat sini dia tak ada graph. So maksudnya dia akan stop dekat kita punya asymptote. So domain adalah negative infinity sampailah 1/4 open bracket. And then range adalah daripada negative infinity sampai infinity. So untuk log, untuk range memang kita akan negative infinity sampai infinity lah. Okay. Alright. Next, kita pergi kepada example yang ketiga. Okay. So sama juga. Yang pertama kita akan tengok dia punya shape. So shape dia adalah positive and negative. So saya rasa sama je. Positif kan, positif negatif kan. Macam tadi juga. Okay, yang kedua kita cari dia punya asymptote. Okay, so kalau you perasan walaupun dekat sini dia ada dua, dia takkan effect lah kamu punya asymptote sebab kita hanya tengok yang dalam bracket sahaja. So 3 tolak x lebih besar daripada 0, so x adalah kurang daripada 3. Okay, so we can start draw kita punya graph. Ada orang? Ada orang kan? Hello? Ada, sir. Okay. Alright. So macam biasa, case dia punya asymptote. Asymptote dia x dan 3. So 3 jauh sikit lah. Okay, so jangan lupa label x bersamaan dengan 3. Lepas tu dia punya shape. Shape dia lebih kurang macam tadi. Cuma ni sekarang ni kita tak tahu dia langgar kosong ke, langgar tak kosong ke, ataupun langgar apa-apa kan. So we need to find the x intercept. Okay, ketiga kita cari graph. Okay, yang keempat kita cari x intercept. X intercept adalah y bersamaan dengan kosong. So masukkan dalam function kosong bersamaan dengan 2 tambah ln x3 tolak dengan x. Okay, so kita nak gunakan cara ni
So you need to make sure dia punya log AX ni single and equal to B. So you boleh pindahkan lah dua ni ke sebelah kanan ataupun kiri. Okay. So dia akan jadi apa? Dia akan jadi 3 tolak X bersamaan dengan eksponen negatif 2. Sebab ln ni dia punya base dia adalah negatif. Ln ni dia punya base adalah eksponen. Okay. So kita nak cari X, kita pindahkan dia. So dia akan jadi X bersamaan dengan 3 tolak eksponen negatif 2. So since negatif 2 ni dia adalah eksponen negatif 2 ni perpuluhan. So kamu boleh tulis dalam bentuk eksponen sahaja. So dia akan jadi 3 tolak eksponen negatif 2. Okay. Ataupun kalau dalam perpuluhan dia akan jadi 2.86 lah. Sebab kita nak tahu dia positif ataupun tidak. So 2.86 dia akan dekat sebelah 3. So maksudnya your graph akan jadi positif. Alright. So kita masih lagi perlu cari dia punya y-intercept. So y-intercept saya cari dekat sini ya. Okay, y-intercept adalah x bersamaan dengan kosong. So yang ni lebih mudah sebab daripada function tu you substitute je x tu bersamaan dengan kosong. So dia akan jadi 2 tambah ln 3 ataupun dalam perpuluhan 3.10. So dekat sini adalah 3.10. Okay. So dapat so maksudnya tak semua graf tu memerlukan y-intercept. Ada yang tak ada y ataupun ada yang tak ada x-intercept. So you tengok dulu dia punya graf. Ada ataupun tidak baru cari. Jangan cari dulu sebab nanti takut tak jumpa. Okay, dan kita pergi kepada domain. So domain daripada sebelah kiri ke sebelah kanan. So once again kalau you nampak dia akan stop dekat dia punya asymptote. So domain negative infinity sampai 3 and dia punya range is always negative infinity sampailah infinity. Alright. Okay, next question. Next example, x bersamaan dengan log 1/5 x tambah 2. Okay. So yang ni kalau you nampak, kita punya base adalah 1/5. So kita memerlukan sedikit pengubahsuaian di mana dia akan jadi y bersamaan dengan log base 5 x tambah 2 bahagi dengan log 5 1/5. So ini adalah penukaran base. Okay, kenapa kita nak tukar base? Sebab pecahan tu dia tak boleh, base tu dia tak boleh pecahan lah. Dia mesti dalam bentuk nombor bulat. Okay, so log 5 1/5 ni bersamaan dengan negatif 1. So negatif 1 ni kita boleh bawa naik atas. So dia akan jadi negatif log 5 x tambah dengan 2. Lepas tu baru kita boleh cari dia punya shape. Okay, so shape dia kita ada negatif dan kita ada positif. So maksudnya graf dia daripada bawah ke atas. Okay, and then yang kedua macam biasa kita akan cari dia punya asymptote. So asymptote dia adalah yang dalam bracket tu kita greaterkan dengan 0 and then x adalah greater than negatif 2. Lepas tu macam biasa lukis dia punya graf.
Okay, then asymptote X bersamaan dengan negatif. Okay, negatif 2. So negatif 2 lebih kurang dekat sebelah kiri. Lepas tu jangan lupa label. Okay, lepas tu mengikut shape, kita akan start daripada bawah dan kita akan menghampiri asymptote. Okay, so kalau dekat sini nampak, kita akan ada apa? Intercept lah, X intercept dengan Y intercept. So, kita boleh cari X intercept dulu. X intercept adalah Y bersamaan dengan kosong. So, kosong bersamaan dengan negatif log X tambah dengan 2. Okay. So, kalau kita pindahkan negatif, so dia akan jadi log 5 X tambah 2 bersamaan dengan kosong jugalah. Ataupun X tambah 2 bersamaan dengan 5 kuasa 0. So, 5 kuasa 0 adalah bersamaan dengan 1. So, X adalah bersamaan dengan 1 tolak dengan 2 ataupun X bersamaan dengan negatif 1. So, letak dekat sini, X kita adalah negatif 1. So, maksudnya Y dia adalah, so Y dia macam biasa, okay, saya akan buat dekat sini. Y intercept adalah X bersamaan dengan kosong. So, masukkan je dalam kita punya log. So, kita akan dapat negatif log 5, 2. Ataupun dia adalah negatif 0.431. Okay, so siaplah kita punya graph. Alright, domain pula apa? Okay, domain daripada sebelah kiri ke kanan. So kalau you nampak, kita akan start dengan kita punya asymptote. Kita akan berakhir dengan infinity. And then range is always negative infinity sampai infinity. Okay. I think itu adalah last example untuk graph log. Kita akan masuk kepada 5.2. Okay, so basically dah habislah untuk sketching graph sebenarnya. So ada lebih kurang 7 graph yang telah kamu belajar. Yang terakhir adalah graph log. Alright. So ada masa lagi, kita akan masuk 5.2 composite function. So kita dah start kepada function lah sebenarnya. Untuk graph, I think dah habis. Kita dah masuk kepada bahagian function. Alright, so pertama sekali kita tengok composite function. So apa itu composite function? Basically kita cuba kan dalam bahasa kasar lah. Okay, kita cuba untuk menggabungkan dua function menjadi satu function. Alright, so kalau boleh tengok dekat kita punya diagram ni, okay, katalah kita ada A, B kan. So kita punya function adalah G. Okay, so kita akan dapat GX. Lepas tu kita buat lagi sekali F dan kita akan dapat FGX. Alright. So like I said, kita cuba untuk menggabungkan dua function dalam satu function. Sebab sebelum ni kita hanya belajar satu function sahaja. Contohnya fx ataupun gx kan. Tapi sekarang kita cuba cari untuk gf ataupun fg. Okay. So yang ni pula kalau kita nak cari gf. Okay. So iaitu kita akan buat f dulu.
baru kita akan buat G. Dia terbalik lah sebenarnya. Okay, so kalau perasan untuk cari FG, dia akan buat G dulu, baru F. Tapi untuk cari GF, kita akan cari F dulu, baru G. Alright? Okay, so dari segi simbol, nanti saya tahu nanti dia akan ambil port benda ni bila nak buat assignment je. Okay? Tapi tolong dengar G bulatan F ni maksudnya adalah GFX. Okay, dia adalah benda yang sama. So is either kita nak tulis GF ataupun nak tulis GFX pun tidak ada masalah. Tapi saya tahulah ni dengar tak dengar je ni. Alright. So nanti akan jumpalah dalam tutorial. Nanti jangan tanya, sir apa benda ni? Ada bulatan-bulatan kecil ni. Alright. Okay. Okay, so ni adalah composite of two function. In general, basically G compose fx adalah tak sama dengan gx darab fx. Okay, dia benda yang berbeza lah. Sama juga f compose gx, dia tak sama dengan fx darab gx. Dan f compose gx, dia tak sama dengan g compose fx. Beza antara compose dengan darab. So compose ada dia punya cara, and darab tu darab lah. Alright. Okay, kita terus pergi kepada example. Okay, so katalah kita ada F bersamaan dengan 3X tambah 1 and GX adalah bersamaan dengan 2 tolak X. So macam mana nak cari dia punya compose? Okay, senang sahaja sebenarnya. So kalau saya selalu buat macam ni lah. Okay, tukarkan dalam bentuk macam ni. Okay, so F kita gantikan dulu GX tu dengan 2 tolak X. Okay, so you kena faham yang 2 tolak X ni sekarang dah jadi dia punya X untuk fx. Okay, so sekarang ni kita punya fx adalah 3x tambah 1 kan. So inilah bersamaan dengan 3 darabkan dengan 2 tolak x tambah dengan 1. You gantikan sahajalah. X tu asalnya adalah 3x tambah 1 kan. So dia akan jadi macam ni. Okay, so kalau kita darabkan dia akan jadi 3 darab 2, 6. Tolak dengan 3x tambah dengan 1. So dia akan jadi 6 tambah 1, 7. Tolak dengan 3x. Okay, how about GF? Sama juga. Saya selalunya akan tukar kepada G in bracket fx. Lepas tu saya akan tukar dulu dalam bracket ni. Dalam bracket ni adalah 3x tambah 1. So sekarang ni kita punya G adalah 2 tolak x kan. So dia bersamaan dengan 2 tolak x. Tapi sekarang kita punya x adalah 3x tambah 1. So kita cuba simplify. Kita akan dapat 2 tolak dengan 3x tolak dengan 1. So dia akan jadi 1 tolak dengan 3x. So itulah apa yang dimasukkan dengan composite function. So kalau you tengok lain jugalah FG dengan GF lain dia punya nilai. Sebab tu kita cakap FGX dengan GFX adalah dua benda yang berbeza sebab dia bukan darab lah sebenarnya. Dia adalah composite. Kita cuba memasukkan G itu dalam F ataupun F tu dalam G. Alright. And then kita pergi kepada example 4. Okay, example 4 pun lebih kurang sama juga. Cumanya kali ni kita ada nilai 3. Okay, so apa maksud nilai 3 adalah kita akan gantikan X tu dengan 3 lah. Okay, so apa yang saya selalu buat adalah kita buat tanpa 3 dulu. Okay, maksudnya kita cari dulu dia punya ni lah, FG dulu. Sorry, GF dulu.
So G dalam kurungan fx kita adalah 2x tolak 1. So G ni adalah x square kan. So kita akan dapat 2x tolak 1 kuasa 2. Okay. So sekarang ni kita nak cari GF3. Maksudnya kita punya x tu tukar dengan 3. So dia akan jadi 2 darab 3 tolak dengan 1 kuasa 2. Akan jadi 6 tolak 1, 5. 5 kuasa 2 samaan dengan 25. Okay. So basically 3 ni sebenarnya hanyalah nilai x sahaja. Alright. And then B kita ada f squared kuasa 3. Kuasa 3 pula. F squared 3. So sama juga f squared tu maksudnya f compose dengan f. So kita akan dapat samaan dengan f kita adalah 2x tolak 1 kan. So 2 fx tolak dengan 1. Lepas tu kita gantikan f juga. 2 tolak 1 tolak dengan 1 bersamaan dengan 2. 2x tolak 2 dalam kurungan 4x tolak 4. Iya ke? Negatif 1 tolak 1 negatif 2. Kenapa? Sekejap. Okay, sorry. Dua ni bukan dalam bracket. So dia akan jadi 4x tolak 2 tolak dengan 1. So dapatlah 4x tolak dengan 3. Okay. Lepas tu baru kita masukkan 3 tu dalam kita punya function. Kita dapat dah 12 tolak 3 apa? 9. Okay. So dia actually sama je soalan dia. Cuma kali ni kita cuba masukkan nilai x ataupun nilai 3 dalam kita punya function. Okay, next example 5. Find fgx where fx bersamaan dengan modulus x tolak 2 and gx bersamaan dengan x tambah 1. So cara yang sama saya akan tukarkan kepada fgx. So you gantilah gx tu dengan x tambah 1. So f kita adalah modulus x tambah 1 tolak dengan 2. So dalam bracket dia akan jadi x tolak 1 tolak 2. So akan dapat x tolak 1. Alright. So tak perlu nak expand lah benda ni. Biarkan je. Okay. Given the fx and gx, find as a function of x. Alright. So ni sama je lah. Kita akan cari gfx. So g masukkan fx 3 kuasa x. So g adalah 1 tambah x kan. Dia akan 1 tambah 3 kuasa x. And then fg pun sama. So f gantikan g. So akan jadi 1 tambah x. Samaan dengan 3 kuasa 1 tambah dengan x. Alright. Okay. So untuk example 7 ni adalah homework. Dia senang je. Kamu masukkan je nilai fx tu dalam gx ataupun gx tu ke dalam fx. Alright. So rasanya itu sahaja untuk hari ini. Kita akan jumpa hari Rabu. Thank you very much and see you next class.